Comic-Con 2026 kali ini memang penuh dengan kejutan. Marvel Studios akhirnya mengesahkan bahawa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru dalam filem solo yang dijadualkan tayang pada tahun 2028. Lebih menarik lagi, filem ini diarahkan oleh Sean Levy, pengarah di sebalik kejayaan Deadpool and Wolverine. Selain itu, Marvel turut berkongsi perkembangan terbaru filem Avengers Doomsday yang diarahkan oleh adik-beradik Russo. Bukan itu saja, Ryan Reynolds turut mencuri perhatian bila hadir ke Comic-Con dengan memakai kostum Deadpool yang berwarna kelabu. Menyamar di kalangan peminat sebelum akhirnya muncul di pentas Marvel. Ramai peminat langsung tidak menyedari mereka sebenarnya bergambar dengan Deadpool yang sebenar. Sementara itu, DC Studio tidak ketinggalan apabila melihatkan pratonton pertama siri HBO Lantern yang dibintangi oleh Kyle Chandler dan Aaron Pierre memberi gambaran lebih gelap dan serius untuk dunia Green Lantern. Nampaknya Comic-Con 2026 benar-benar dipenuhi dengan pelbagai pengumuman besar daripada Marvel dan DC. Persoalannya antara Ghost Rider, Avengers Doomsday atau Lantern, yang mana paling anda nantikan?